Bayar tiket mahal-mahal tapi akhirnya mengancam nyawa. Memanglah malang tidak berbau. Tapi kalau dah melibatkan nyawa, rasanya pihak berkuasa kena ambil tindakan sewajarnya. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seramai 10 orang pengunjung cedera selepas roller coaster mengalami kerosakan teknikal di sebuah taman tema di daerah Subang Jaya, Selangor malam kemarin. Ketika kejadian kira-kira jam 9 malam itu, seramai 22 pengguna berusia antara 11 hingga 44 tahun sudah menaiki permainan berkenaan. Jeritan keseronokan bertukar menjadi jeritan cemas apabila sebuah roller coaster yang membawa 22 pengunjung mengalami masalah pada kira-kira jam 9 malam Sabtu 23 Ogos 2026. Dalam kejadian di sebuah taman tema di Subang Jaya itu, seramai 10 pengunjung berusia antara 11 hingga 44 tahun dilaporkan mengalami kecederaan dan mendapatkan rawatan di fasiliti perubatan sekitar daerah berkenaan. Yang menjadikan kejadian ini lebih mencuri perhatian bukan sekadar jumlah mangsa yang cedera, tetapi persoalan mengenai apa sebenarnya yang berlaku kepada permainan terbabit ketika membawa puluhan pengunjung. Lebih-lebih lagi apabila beberapa video mula tersebar di media sosial memaparkan keadaan pengunjung selepas kejadian dan mencetuskan dakwaan bahawa roller coaster berkenaan tersangkut atau mengalami masalah pada landasan. Dalam beberapa perkongsian, ada yang mendakwa kejadian berlaku di Sunway Lagoon, sebuah taman tema yang cukup dikenali di Subang Jaya. Namun begitu, dalam kenyataan polis setakat ini, nama taman tema tersebut tidak disebut secara khusus dan hanya dirujuk sebagai sebuah taman tema di Subang Jaya. Di sinilah timbul persoalan yang mula diperdebatkan orang ramai. Mengapa nama taman tema itu tidak disebut secara jelas sedangkan lokasi kejadian dikatakan sudah diketahui umum? Persoalan itu semakin hangat apabila pengguna media sosial sendiri mula mengaitkan kejadian tersebut dengan Sunway Lagoon berdasarkan maklumat dan rakaman yang tersebar. Bukan bermaksud sesuatu pihak perlu dihukum hanya kerana namanya disebut dalam laporan. Tetapi apabila berlaku insiden yang menyebabkan 10 orang cedera, orang ramai sememangnya berhak mengetahui lokasi sebenar kejadian dan status keselamatan permainan yang digunakan. Lebih-lebih lagi apabila ia membabitkan permainan yang membawa 22 penumpang pada satu-satu masa, termasuk kanak-kanak berusia 11 tahun dan pelancong asing. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat sebelum ini mengesahkan pihaknya menerima laporan pada jam 11.45 pagi Ahad 23 Ogos 2026, iaitu sehari selepas kejadian berlaku. Menurut beliau, 10 daripada 22 pengunjung mengalami kecederaan dan kesemua mangsa hanya mengalami kecederaan ringan. Tiada kematian dilaporkan, namun polis masih menjalankan siasatan bagi menentukan punca sebenar kejadian dan meminta orang ramai supaya tidak membuat spekulasi. Tapi macam funny sikit bila mana kes ini berlaku pada malam, tetapi pihak polis hanya mengetahui kejadian ini keesokan harinya. Ada yang bertanya sama ada roller coaster benar-benar tergelincir daripada landasan, ada yang mendakwa permainan itu tersangkut dan ada pula yang mempersoalkan mengapa proses mengeluarkan pengunjung mengambil masa. Lebih menarik, apabila insiden berlaku di premis kecil, nama premis biasanya menjadi antara perkara pertama yang diketahui umum. Malah ada keadaan yang menyebabkan nama syarikat atau pengusaha disebut dengan jelas ketika laporan mengenai kemalangan dibuat. Jadi, apabila berlaku insiden membabitkan sebuah taman tema besar dan nama premis pula tidak disebut, tidak menghairankan jika orang ramai mula bertanya-tanya sama ada wujud pendekatan berbeza dalam cara sesuatu kes dilaporkan. Adakah kerana ia melibatkan sebuah syarikat besar dan jenama yang mempunyai nama kukuh, maka nama premis menjadi sesuatu yang terlalu sensitif untuk disebut.
lebih luas daripada kes ini. Ada juga kritikan terhadap media yang didakwa terlalu berhati-hati apabila sesuatu kes membabitkan individu berprofil tinggi, golongan kenamaan atau syarikat korporat yang mempunyai pengaruh besar. Ada yang mendakwa nama individu biasa cepat sahaja menjadi tajuk utama apabila terlibat dalam sesuatu kes, sedangkan apabila ia membabitkan tokoh berpengaruh atau syarikat mega, bahasa laporan menjadi jauh lebih berhati-hati. Apatah lagi roller coaster bukan permainan biasa yang boleh dipandang ringan kerana ia melibatkan kelajuan, ketinggian, sistem brek, landasan, struktur mekanikal dan keselamatan puluhan penumpang dalam satu masa. Begitu juga sekiranya siasatan mendapati terdapat kelemahan dalam aspek penyelenggaraan atau prosedur keselamatan, tindakan sewajarnya perlu diambil tanpa mengira sebesar mana pun nama syarikat yang mengendalikan taman tema tersebut. Dalam pada itu, satu perkongsian keluarga yang berada di lokasi turut menggambarkan bagaimana kejadian tersebut bukan sekadar satu insiden kecil bagi mereka yang terlibat. Seorang wanita menceritakan bagaimana suami, anak, adik-beradik serta anak buahnya berada di dalam roller coaster ketika masalah berlaku. Dia menerima panggilan daripada suaminya yang memaklumkan mereka terperangkap dan terdapat mangsa yang mengalami kecederaan. Perkongsian itu turut menceritakan bagaimana proses membawa keluar pengunjung mengambil masa sebelum mereka akhirnya dapat dibawa turun. Sebab itu bagi mereka yang berada dalam permainan tersebut, pengalaman itu bukan sesuatu yang boleh dilupakan hanya kerana kecederaan yang dialami dikategorikan sebagai ringan. Ironinya, kes ini bukanlah kes pertama yang berlaku 3 dekad lalu. Siti Arfah Sheikh Muhammad Dom ketika itu berusia 29 tahun meninggal dunia pada 20 November 1997 selepas terjatuh daripada permainan runway train di Sunway Lagoon. Suaminya Jubli Muhammad Taib Taral berada bersamanya ketika kejadian berlaku. Siti Arfah dan suaminya menaiki permainan tersebut kira-kira jam 1.15 petang. Ketika permainan bergerak, palang keselamatan di hadapan mereka didakwa menjadi longgar sebelum tertanggal. Siti Arfah kemudian tercampak keluar dari gerabak, terkena batu dan jatuh ke dalam kolam di bawah, menyebabkan kecederaan serius di kepala. Suaminya bersama 2 anak mereka kemudian menyamar Sunway Lagoon Sendang Berhad. Semasa perbicaraan pada 21 November 2000, pihak defendant memaklumkan bahawa mereka tidak mempertikaikan isu liability bagi tujuan perbicaraan. Walaupun mahkamah merekodkan bahawa ia bukan pengakuan liability secara ketat, perbicaraan kemudian tertumpu kepada jumlah ganti rugi. Pada 8 Ogos 2001, Mahkamah Tinggi memberikan ganti rugi berjumlah RM131,300 kepada keluarga Siti Arfah. Penghakiman itu juga merekodkan bahawa suaminya mengalami gangguan tekanan pasca trauma selepas menyaksikan sendiri isterinya tercampak keluar dari permainan tersebut dan mengalami kecederaan parah. Kita tidak mahu kes sebegini berlaku lagi. Ini kes sudah melibatkan nyawa dan nyawa bukannya ada jual di pasar borong. Pihak Sunway perlu bertanggungjawab. Pastikan fasiliti disediakan dalam keadaan baik. Kita tidak mahu tragedi Arfah berulang kembali. Sekian, terima kasih.